What's up guys, kita sekarang nak ke Dusu Campsite. Sekarang ni dah masuk jalan yang off-road. Tengok jalan. Tengok jalan depan. Let's go. Depan tu ada kereta Zuhai. Ada Zuhai dan Nashran. Sekarang ni aku duduk naik kereta dengan Nakib. Sekarang ni bawa 2 kereta. Nashran dengan Zuhai kat depan. Naik kereta 4x4. Aku dengan Nakib. Tunjuk Nakib. Tunjuk selfie. Ya. Sebenarnya ada lagi 4 orang. Helmi dengan Mizan. Lepas tu Lan dengan bini dia malam ni. Campsite kat sana. So kita parking kat sini, Zuhair naik 4x4. Let's go! Woo! Dah sampai guys! Ni campsite kami. Besar oh. Besar. Selamat datang. Campsite besar. Betul-betul sebelah sungai guys. Boleh terjun. How crazy is that? Best eh. Lagian lama gila nak camping macam ni. Sungai memang rancak weh. Rasa macam nak terjun sekarang. Tapi it is what it is. Kita nak pasang dum, nak pasang kemah dulu baru boleh terjun lah. Pasang dum guys. Jom. Kita nak buka kemah besar guys. Let's go. One eternity later. Nakib, busy Nakib. Bila. So dah siap pasang kemah yang paling besar kali. Jom. Oh, dah siap pasang kemah. Semua busy mengetuk-getuk lagi. Ayat tu menggoda aku tau. Dia macam Zikri main ni terjun. So kita nak ambil pasang buat dalam BBQ pit. So BBQ pit tak pecah. Ni batu-batu tu kali apa? Pasal ni ada kacau betul ya dia bercakap. Sungai apa pasal sungai yang buat kacau bukan sungai pantai. Tu lah tengok. Boleh lah ni. Dah siap ambil pasang. Panas. Aku rasa tak sampai 2 jam pun kita dah siap pasang semua ni guys. Pasang dum, pasang 2 kemah, pasang tilang angin. Oh, memang rancau tengok Okay, ni kursi semua. Kita ada banyak kursi, ada 4 kok. And more is coming to sofa bedok. Ni kemah Zuhai. And ni ada barang-barang. Kita baru sampai 4 orang tapi dah boleh settle semua ni dah. Sini dah. Ni kemah aku yang besar See. 2 tilam kita letak. Satu sini, satu sini. Literally sebelah sungai je weh. Rancak weh dia punya sungai dia. Nak terjun weh. Jom mandi. Jom mandi weh. Tengok ada ikan weh. Nampak ada ikan. Weh ada ikan weh. Mandi je. Jom mandi Zai. Saya kena baring sat. Kata aku duk panggil aku. Nak rehat sat. Dia kalau terjun dia boleh sejuk. Hei. Tak ada terjun panas Kita nak pergi mandi dekat tempat yang lebih best. Ush. Style gila Nasha. Macam mana naik? Senang. Bawa kamera ni. Wow! Ada pakcik tu duduk cari mas nampak? Pakcik tu duduk cari mas. Pakcik tu duduk cari mas. Cari barang hiasan, mas. Jom guys, kita nak mandi dekat tempat yang best sikit, which is depan surau lama tu. So jom Zuhai dia cakap dah. Ni lah. Kau je? Aku takut ayam. Dia cakap yang tadi yang best lah situ depan tu. Ya no. Woo. Okay. Kami punya campsite kat sana, which is bawah pokok, so okey lah teduh. Tak panas. Sana campsite orang lain tau. Jom, terjun. Kita nak try mandi dekat jauh sikit. Ni tu campsite. Let's go. Jom. Kita nak mandi tempat tu, macam dalam sikit lah. Saja nak try. Tengok mandi ke tempat dalam.
Wow, dia. Okay, oh. Okay, come on, okay. Rambut aku macam kibat. Ni makan petang kita buat launching sikit. Ada ni sosis, daging burger. Ui, jangan letak tu cayak ni. Ha, gila. Jangan letak, jangan. Panas hari dia meribak. So, jangan letak itu. So, ni lah kita BBQ ni petang ni launching. Syah. Kita menunggu siapa? Menunggu Mizal, Elmi, Lan dan Bini. Zuhair sedang tidur. Bismillah. Okay. Dah siap dah, baik. Weh, pinggan tak nak galau. Stetek, janji stetek. Boy tu. Oh, weh. Ha? Tuang je, bukan benda lain. Kita try rasa je. Nampaklah suasana tu. Kali. Nak. Nak cincin sih, dah. Nak cincin saya. Woo. Masuk. Datuk is cooking. BBQ weh, ada kambing, ada ayam. Ada bawang, aku tak tahu kenapa ada bawang kan. Ini parah. So guys. BBQ. So all the boys sudah datang. Dan bodoh lah, bodoh. Tambah lagi sedih lah. So ini kita dekat camp sedih. Dusun campsite. Oh lah sedih dusun dia pada tu ke tempat. Di lawa tu game tu. Nak kambing tu. Nak kambing. Kambing. Di kambing sedap. Ni ayam ni. Aku nak kambing. Besar potong. Jadi kecil. Oh, ni kambing ni asal pelik sikit. Ni kau jatuh ke? Kat punya. Mana tak? Bodoh. Hari ni duk cakap ayat tu ke? Ya? Banyak apa? Mana tahan? Nak basuh tiba. Mana tahan tu apa? Dia ayat viral. Tu wajah. Dia buat apa ni bang? Ha? Mana set? Panas siau. Biar. Jom makan. Jom makan. Yang kita nak usik kepada TF belakang. Ni tu, kursi lagi tu. Yes. Cerah okey. Ni tahan. Makan kambing guys. Kambing kecil juga. Siapa makan itu makan ni ya? Dia tak boleh tolong. Tolong tau. Ye. Kambing yang Datuk first time datang camping Datuk. Macam mana? Makan sedap ah? Ya. Nasi tak makan? Kak? Cakap hotel. Diet. Gambar dulu. Macam mana? Video. Wih, ni makan sedap ni. Aku ada ambil patty, kambing, mi ayam, mi nasi sikit ni. Ya saya. Ayam. Tahu mi apa? Saya makan patty burger. Patty burger. Krusty crab. Patty. The kambing. Kambing padu Hai nak ayam apa? Ya dah pergi. Nak lagi break weather ni. Kena wena azabana. Ya Allah ya. Apa je lagi. Ni bulan hari kau seri. Kambing. Tunjuk tu lah. Dah benda. Penat dia makan. Sorry. Dah kan. Buat aspek. Apa contoh ni?
Weh, benar tu. Ceritanya awak bukan nak belagak tu. Awak datang pada Kuala Kangsar tu. Kuala Kangsar. Pulau nipu ni. Awak datang sini dengan meramai ni. Orang tahu makan kambing. Itu belah mana? Bola botol mana botol? Botol. Botol. Udah macam lucu. Itu macam Kelantan dah. Babanya Kelantan bunyi. Dah bateri apa? Bateri apa? Maybe lah. Putih. Nampak guna putih dia habis cepat habis bateri. Cuba ah. Cuba dekat mana ni? Kenapa dia ni? Sebab mati. Dekat mana merah ni?